Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada kangkung ya, apa nak tumis. Kangkung masak tauco. Ada bawang besar 1 biji, saiz sederhana ya. Bawang putih 3 biji, ada cili potong. Ada cili kisar 1 sudu makan. Tauco tu guna 1 sudu makan je. Minyak pun dah panas, bolehlah goreng bawang, cili semua, bawang putih tu ya. Hingga bawang tu layu saja ya. Masukkan cili kisar tu. Dimasak cili kisar tu, masak sedikit je, tak perlulah nak pecah minyak. Biarkan sekejap. Masukkan serbuk perasa ya, nanti boleh dirasa. Masukkanlah tauco tu, 1 sudu je ya. Sebab kangkung tu nampak je banyak, tapi bila dah dimasak nanti dia sedikit je jadinya. Letak air sedikit. Sedikit je ya untuk kuah. Bolehlah dimasukkan kangkung. Ratakan dulu kangkung tu dengan bahan-bahan tu ya. Kangkung ni sekejap je kita goreng. Cepat layu. Nanti dia kalau lama-lama tak sedap pula. Okey, dah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba. Sayur ni pun bukan semuanya makan. Upah je yang banyak makan. Ada ayam goreng ya.